Hello. Bye. Hari ni kita nak tunjukkan satu properti di Seri Kembangan, 3 bilik tak sampai 400,000 pun. Jalan kaki dah boleh sampai ke Putra Permai punya MRT. Actually guys, you tahu tak, nak beli properti ni sebenarnya boleh beli tanpa modal. Maksudnya kalau you punya bank account tengah kosong pun boleh beli rumah lagi. Nak tahu tak macam mana? Sebenarnya guys, rahsia dia adalah because kita adalah bulk purchaser, di mana kita beli secara pukal untuk dapatkan harga yang paling murah. Bayangkan guys, kalau you beli rumah harga 4 atau 50,000 tapi you punya jiran beli 500,000. Dekat situ you punya keuntungan dah jadi RM50,000. Guys, kalau you tengok pun macam tinggal dekat hotel guys. You tengok dia punya lobby semua cantik-cantik. Jom kita tengok unit kat dalam. Alright guys, so welcome to the unit. Kalau you tengok dekat sini, it's very nicely done. Tak ada kotor. This is daripada developer punya unit lah. Pemandangan tu sangat-sangat cantik. One of the best thing about this unit is that dia punya layout adalah layout yang paling bagus sekali. Sebab apa? This one is nak dekat 900 square feet. Dia punya harga, okay, basically dia punya installment is around 2,000 plus saja, tapi dia punya sewa nak dekat 4,000. Yang bestnya guys, untuk unit yang 3 bilik, 2 bilik air, tak sampai 400,000 pun. And properti ni boleh jalan kaki ke MRT dalam masa 3 minit sahaja. Unit tinggal 3 saja lagi guys, lambat tinggal. Siapa cepat dia dapat. Untuk yang berminat, PM kita tekan link di bawah.